Ya Allah, kalau tahu dari dulu, dah awal-awal dah datang tempat ni. Serius, korang semua kena tahu dan pakat sama-sama sebarkan tempat ni, okey? Hai, Assalamualaikum. Korang yang sampai ke JB, wajib kena pergi tempat ni. 3 minit je dari Legoland Johor. Sesuai ni nak datang bulan Ramadan ni. Sebab tempatnya sejuk dan nyaman je. Jom lawati Galeri Aura Islam Iskandar Puteri Johor, sebuah tempat yang menampilkan lebih 300 artifak asli warisan dunia Islam dalam sebuah galeri. Cuma ada 3 je replika. Segmen utamanya, Allahu Akbar, daripada milik baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, serta ada juga artifak daripada kerajaan Turki Uthmaniyah dan banyak lagi artifak-artifaknya. Sesuai sangat datang bersama dengan rombongan-rombongan. Specialnya boleh include mursyid khas untuk menceritakan tentang artifak serta sejarahnya. Yang ni kena booking ya. Datang walk-in bersama dengan keluarga, sahabat pun boleh. Terus je ke kaunter. Untuk warga Malaysia, cuma RM30 sahaja bagi dewasa. Kalau kanak-kanak, OKU 66 tahun dan ke atas, cuma RM10 sahaja. Tak rugi nak spend dekat sini. Tempat paling dekat selain di sini nak tengok artifak yang banyak kan, korang kena pergi ke Museum Topkapi di Istanbul, Turki. Dekat ke? Jauh. Ni dah dekat dengan Johor ni. Jomlah ramai-ramai datang. Terima kasih bagi yang dah menonton. Apa lagi? Jom sekarang juga kita rancang bila nak datang Galeri Islam ni. Datang secepatnya. Tolong follow Galeri Islam. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, tolong sebarkan dekat kawan-kawan, sahabat-sahabat, keluarga semuanya. Mudah-mudahan dapat pahala yang terus mengalir tanpa putus. Kalau nak datang, komen, saya cinta Rasulullah. Terima kasih support.